Hari ni kalau tuan-tuan rajin tengok Facebook, konon pakar hadis di Malaysia ni kata Ibnu Hajar Al-Haythami ni juga penyebar hadis palsu. Kurang ajar nak mampus kan, senang-senang je nak kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni ulama tahqiq dalam mazhab Syafi'i lah. Pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i itu dah akhirnya dikembangkan oleh mereka yang membentuk qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Berselisih antara Ibnu Hajar Al-Haythami dengan Syihabuddin Ar-Ramli. Sebab tu kita akan jumpa banyak kitab khilaf antara Ibnu Hajar dan Ramli. Ini bukan Ramli Burger, Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi itu ulama besar. Imam Ramli ni kitab dia, Ibnu Hajar ni Tuhfatul Muhtaj, Imam Ramli Nihayatul Muhtaj. Dibacakan di hadapan 400 orang ulama di Mesir. Lalu semuanya mengiyakan, mengesahkan. Lalu dulu-dulu ni ulama Mesir lebih cenderung menerima pandangan Syekh Syihabuddin Ramli, manakala Ibnu Hajar Al-Haythami ni dia lebih diikuti oleh ulama-ulama Yaman, Hadramaut. Sebab itu Malaysia ikut Ibnu Hajar Al-Haythami. Ulama Yaman yang bawa Islam ke Malaysia, bukan ulama India. Kalau ulama India yang bawa, Hanafi lah kita kan. Jadi kan. Jadi sejarah pun kena dia ni. Dia kata hukiya qaulun lisyafi'i, dihikayatkan satu qaul bagi Imam Syafi'i, li'annahu yan'aqidu syahadati fasiqaini, li'anna al-fisqa idza amma fi nahiyatin wa amtana'an nikah in qata'an nasal al-maqsudu baqa'uhu. Dihikayatkan ulama satu qaul bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawasanya sah atau luluslah akad nikah itu dengan saksi dua orang fasik, kerana bahawasanya fasik itu apabila umum pada satu negeri dan tertegah nikah, nescaya putus anak yang dimaksudkan berkekalannya. Maknanya zaman Imam Syafi'i, zaman tu pun dia dah nampak dah fasik ni dah melata. Sampai susah benar nak mencari orang yang tidak fasik. Lalu dia kata kalaulah disyaratkan fasik, tidak fasik, semua saksi, langsung tak boleh nikah lah. Akhirnya putus keturunan kita ni, semua nak haram. Jadi ini zaman Imam Syafi'i. Zaman kita ni Allahu Akbar, tak tahulah kita lah nak cari orang yang betul-betul tak fasik dalam erti kata yang sebenar. Jadi sebab tu cuma kita menghukum dengan yang zahir. Tidaklah kita bebas sangat lantaklah fasik tak fasik ke. Sebab itu kita kalau boleh naik kadi, cari saksi sendiri, bawa ke mana pergi pun saksi yang memang dia pun mengaji, suruh dia baca juga kitab ni, supaya dia faham, bukan main hangguk aja. Sah. Ngapa sah? Sah lah. Dia ramai saksi macam tu. Baik-baik dah orang, tapi ilmu tak ada. Jadi masalah. Tuan-tuan pernah ke terjumpa tuan-tuan merasa macam nak ulang, tiba-tiba tak tanya pun saksi terus kata sah. Apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan rasa tak ada apa, okey lah. Saksi pula ulang.
Jadi kena cari saksi yang ada ilmu, di samping cari saksi yang, sebab itu kita kata orang masjid lah. Zahirnya kan ada hadis Nabi sebut, orang yang kamu lihat ni persaksikanlah orang yang berulang alik daripada rumah ke masjid setiap isyak dan subuh, persaksikanlah bahawa dia orang ahli syurga. So al-qamakal. Jadi kita bawa orang masjid, walaupun hakikatnya wali itu yang berkuasa sebenarnya. Wali lah yang tentukan siapa saksi. Tapi kita offer kat, ini saksi yang saya bawa. Soal siapa nak saksi dalam borang itu cerita lain. Itu saksi di mahkamah. Kalau berlaku apa kes mahkamah, saksi borang tu, bukan saksi yang tu sangat. Tapi saksi yang waktu akad, dia saksi yang akan dibawa di hadapan Allah. Tapi sebab tu sebelum ni kita baca sunat dihadirkan ulama, orang soleh, supaya kalau tak ada saksi ni fasik, saksi rasmi ni fasik, saksi lain tu jadi saksi. Dia tak semestinya secara rasmi kamu saksi, ini saksi, semua jadi saksi. Saksi fasik ni satu mengekalkan apa manusia fikir kan. Kalau ni kita kata rokok. Rokok ni memang ada masalah hukumnya haram dah. Tapi bagaimana kalau saksi itu dia mengekalkan rokok, boleh jadi saksi ke tidak? Dah kita kata ada fatwa yang mengatakan haram. Di Malaysia pun banyak fatwa dah kata haram. Tapi bila kita kata hukum fatwa ni benda khilaf, dia tetap ada khilaf. Kalau tidak, dia hampir sepakat lah, seluruh ulama semua kata haram. Tetapi still ada khilaf. Sebab tu orang bahas pasal rokok ni lah. Ini sikit lah. Saya nak cerita sikit. Saya bukan promosi, saya bukan nyokong. Terpulang. Saya bukan nyokong. Terpulang lah. Sebab yang merokok ni, Tok Guru pun merokok. Tok Guru lagi kuat merokok. Bukan di Malaysia je, di Universiti Al-Azhar tu, dalam dewan kuliah, Tok Gurunya merokok, ngajar sambil merokok pada. Demo lagi, haru punya sistem. Kita ni bagus sikit lah. Tapi rokok ni, orang cerita kenapa diharamkan rokok, sebab dia bahaya. Dalam dunia ni ada banyak benda bahaya, tak semua diharamkan. Ini bahaya masuk badan, confirm banyak bahaya. Sebab itu saya nak nasihat juga KKM. Kalau nak kempen rokok ni bahaya, ada toksin lah, macam-macam racun, janganlah buat statement sampai orang tak percaya. Ribu-ribu racun apa ada dalam rokok, ribu dia tulis. Mampus habis dah orang isap rokok kalau macam tu. Yalah, tak kira lah penjelasan apa kecil sangat lah, sikit lah apa. Tapi kalau dah main ribu, testimoni ramai orang isap rokok yang umur panjang. Yang tak isap rokok pula yang mati awal. Biasa lah. Tapi saya nak sebut, ini pandangan orang. Saya nak kata setuju pun ada juga saya setuju. Rekod di Malaysia ni yang banyak pembunuh paling utama, yang banyak mati di hospital tu, bukan pasal rokok. Dia sakit jantung sebenarnya. Pasal apa sakit jantung? Banyak makan gula.
Gula ni macam-macam. Dia menyebabkan sakit jantung, stroke, apa semua. Gout pun sebab gula. Gula putih ni. Sebab tu hari ni orang bagi alternatif gula, pakai stevia lah apa semua kan. Dalam nasi kita pun banyak kan. Dalam nasi kita pun banyak gula. Dalam buah-buahan pun banyak gula. Sebab tu saya kata buah disuruh makan, jangan minum buah. Bila buat jus, kita buang serat, kita tapis, kita minum gula je. Minum air buah tu. Dan satu cawan kita kena berapa biji. Berbeza dengan makan. Sebab tu yang digalakkan makan buah. Makan kita tak makan satu baldi buah. Sikit je kita makan. Jadi seratnya tu akan menapis gula-gula tu. Tapi nak cerita, doktor pun setuju gula bahaya untuk kesihatan. Kalau nak haram-haramkan gula. Apa kata macam mana nak haram, orang semua makan. Benda kalau haram tak makan lah. Tak ada siapa lagi ulama yang berani mengharamkan gula. Mengharamkan gula. Okey, itu satu sebab bahaya. Ada orang kata membazir. Tuan-tuan setuju tak main mercun ni membazir? Banyak benda membazir lain sebenarnya. Saya kalau raya saya ada atau tengah ada duit, saya beli mercun, saya main dengan anak. Seronok anak saya main mercun. Membazir. Saya tanya, kalau orang isap rokok, dia isap rokok 2 sedut dia buang. 2 sedut dia buang. Ustaz Nizam kata apa Ustaz Nizam? Tengok orang isap rokok 2 sedut dia buang. Apa membazir? Isap rokok ke membazir, buang rokok membazir. Dia isap 2 sedut dia buang. Ini membazir. Ini saja melawak saya. Jangan seronok bila orang panggil sayang. Karipap jatuh pun orang panggil sayang. Betul tak? Karipap jatuh, ya Allah sayangnya pula lagi. Orang sebut sayang jangan perasan. So orang